Boleh minta waktu kejap tak Acik? Kenapa? Sekarang kan Angel dekat Gerik Perak. Nak tanya Acik, dekat Perak ni makanan mana yang paling sedap? Allahu Akbar. Saya jarang pergi makan kat kedai. Makan kedai. Makan apa tu Acik? Tak, saya jarang pergi makan kan kat kedai. Kat Gerik Kat Gerik. Apa? Mimi, apa Mimi? Di kebun ikan bakar. Di kebun ikan bakar. Ya. Ketiga rekomen kita hari ni. Ya, memang dia sebab dia banyak pilihan kat situ. Macam-macam makanan ada. Dia lauk dia Di banyak. kebun ikan bakar. Jadi Acik memang selalu makan situ lah Acik. Kalau beli makanan selalu kami pergi situ lah. Uish, mana tahu. Tapi dia naik bukit sikit kan. Dia tersorok sikit kat atas tu. Di kebun ikan bakar. Kat situ lah. Mana tahu kan. Hari ni kami free boleh singgah sana Acik. Okey. Boleh makan sekali. Jadi Acik, perasaan Acik bila Bos Ijan dengan tim datang sini, apa perasaannya Acik? Terkejut. Kejut. Lepas tu gembira lah kan dapat hadiah. Mesti dah yang tu kan. Sebab hari ni memang kita buat surprise untuk Acik-acik dekat area Gerik Perak ni Acik. Jadi Acik tahniah. Acik orang pertama yang terima bukit daripada tim kita orang. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama Acik. Rezeki kan. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Dia ada coklat kuning, ada coklat hijau. Hadiah bersara kot. Ini besar. Bersara. Alamak. Besar apa ni?